telur dengan tomato je dah. Sama sekarang. Okey, bahan-bahan untuk buat telur dadar tomato, kita kena ada tomato 4 biji dan bawang, kemudian telur. Telur yang dah kita bancuh, lebih kurang 5 biji. Pertama sekali kita belah dulu tomato ni. Kita belah sampai bawah gini je. Jangan belah semua. Kemudian kita masuk dalam bekas. Kemudian kita rendam dengan air panas. Tujuannya untuk kita nak senang, nak mudah kita untuk kopek kulit dia, guys. Nanti kulit dia kita kupas. Okay, lebih kurang 5 minit kita rendam dia. Kemudian kita nak kupas dia punya kulit. Okey. Ni cara kupas dia. Nampak? Korang tengok Okey, kita kupas semua. Ni biasa budak-budak suka tahu, dia tak apa-apa pedas. Okey. Kemudian kita potong dadu Lepas kita kupas kulit dia ni, kita potong dadu. Kita potong dia. Okey, semua kita buat Ini setelah kita potong dadu, kemudian kita sediakan telur. Telur ni lebih kurang 5 biji kita dah bancuh. Sekarang jom kita nak masak. Okey, telur yang kita dah bancuh tadi kita masuk di dalam. Ini bukan telur dadar tau, kita buka sedikit. Kita tunggu sekejap lagi. Okey, apabila telur kita dah masak macam ni, jangan masak sangat kemudian kita tutup api, kita angkat. Kita angkat, pinggan dulu. Tu dia, guys. Bawang putih 15. Kemudian kita cincang. Sekarang jom kita masukkan tomato, bawang putih. Kemudian kita tumis dulu. Kemudian baru kita masukkan tomato. Kita goreng dulu sekejap. Buka api. Tomato tu sampai dia keluar air. Korang tengok berair kan? Tengok ada air, guys. Sementara tu kita bagi perata dia lah. Dia garam, sedikit aji, 1 sudu gula, sudu kecil kemudian 1 sudu chicken stock. Okey, kemudian kita gaul lagi sekejap. Kita masukkan sedikit air. Okay, guys, apabila dah cukup rasa, baru kita masukkan telur yang kita dah goreng tadi sekejap. Dan baru kita gaul lagi ya. Kemudian akhir sekali baru kita taruh ni daun bawang. Okey, siap. Mantap nih, guys. Ini budak-budak, anak-anak suka nih, guys. Okey, sekarang boleh kita hidang. Kita hidang. Telur dengan tomato je dah. Sama sekarang semua barang mahal kan? Minyak mahal, tu mahal, ini mahal. Korang buat macam ni je lah. Telur, tomato. Okey, guys. Okey, selamat mencuba. Macam biasa, korang follow, like, share, komen, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.